Hai, saya Mashita, dietitian daripada Sunway Medical Center, Sunway City, Kuala Lumpur. Hari ini saya akan kongsikan tips pemakanan sihat yang dapat kita amalkan semasa Hari Raya Aidilfitri atau Lebaran. Tips yang pertama, meskipun terdapat banyak juadah yang enak semasa Hari Raya, pastikan anda masih mengamalkan pemakanan yang seimbang. Anda boleh mengikut konsep ini, iaitu suku-suku separuh, di mana suku daripada pinggan adalah daripada sumber karbohidrat. Antara juadah adalah seperti nasi impit ataupun ketupat. Ia patut memenuhi suku daripada pinggan anda. Okey, suku lagi daripada sumber protein, okey, sama ada rendang ayam ataupun rendang daging. Dan separuh daripada pinggan, iaitu porsi yang paling banyak adalah daripada sumber serat, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan mengamalkan konsep ini, anda dapat memastikan pengambilan nutrisi yang seimbang. Tips yang kedua, pastikan anda hadkan pengambilan makanan yang tinggi dengan kandungan lemak. Ini kerana makanan yang tinggi dengan lemak akan mengandungi kalori yang sangat tinggi. Jadi, sekiranya anda ingin makan makanan seperti rendang, lontong ataupun kuah kacang yang kebiasaannya mengandungi minyak dan santan yang banyak, anda boleh hadkan kuantiti kuah yang anda ambil. Tips yang ketiga, pastikan anda mengambil air yang secukupnya semasa Hari Raya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk mengelakkan daripada dehidrasi serta membantu proses penghadaman anda. Utamakan air kosong berbanding air manis dan air bergas. Tips yang keempat, hadkan pengambilan kuih mis serta biskut raya. Ini kerana ia mengandungi gula dan lemak yang tinggi namun kurang nutrisi. Pilih snack yang lebih sihat seperti buah-buahan serta kekacang berbanding kuih raya sebagai snack yang lebih sihat. Tips yang terakhir, anda disarankan untuk mengamalkan konsep mindful eating atau memberi sepenuh perhatian kepada tekstur, rasa dan aroma makanan semasa menikmati juadah makanan. Okay. Ini dapat membantu anda untuk lebih menikmati makanan tanpa makan secara berlebihan. Antara tips untuk mengamalkan mindful eating ini adalah elakkan daripada menonton televisyen ataupun menggunakan telefon bimbit semasa makan serta makan secara perlahan-lahan. Sekian sahaja tips perkongsian saya tentang pemakanan sihat semasa Hari Raya. Raya-raya juga, pastikan anda masih mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, sila komen di bawah.